Nilai sebuah rumah tapi boleh pegang atas tapak tangan. Inilah gold bar 1 kg keluaran Public Gold. Gold bar 1 kg ini harganya pada tahun 2020 hanya RM270,000. Dah 5 tahun, tahun 2025 ini nilainya mencecah RM606,000. Dalam 5 tahun sahaja harganya naik lebih RM336,000, iaitu kenaikan sekitar 124% dalam masa 5 tahun dan kadar keuntungan 24.8% setahun. Tadi, siapa sebenarnya yang patut beli gold bar 1 kg ini? Biasanya gold bar ini dibeli oleh pemilik bisnes yang mahu menyimpan modal dalam aset yang kekal nilainya. Ada juga pelabur emas yang menyimpan gold bar 1 kilo ni dengan matlamat untuk menjana keuntungan dalam masa 2 tahun. Individu yang mempunyai pendapatan lebih RM30,000 sebulan tapi masih belum ada harta dalam bentuk emas juga antara orang yang boleh dapatkan target 1 kg emas ini. Begitu juga dengan mereka yang dah ada simpanan lebih RM600,000 dalam bank tapi tak tahu simpanan itu mungkin tak guna pun dalam masa kurang daripada 5 tahun, alihkan ke dalam gold bar 1 kg ini. Hakikatnya gold bar 1 kg ini bukanlah sekadar simpanan, ia adalah simbol kekayaan dan kestabilan yang sebenar. Dan bila anda pegang sendiri emas seketul 1 kg ini, barulah anda rasa apakah itu maksud kekayaan di dalam genggaman. Urusan jual beli emas bersama Public Gold sangat mudah dan telus. Anda berminat untuk tukarkan sebahagian simpanan dalam bentuk jongkok emas 1 kg seperti ini, boleh rujuk pin video saya dan isi beg biru dekat bawah ini. Saya akan bimbing anda menabung emas sesuai dengan bajet anda. Why not simpan 1 kg sekarang? Yang kaya anda juga.